Okay, bagus tanya kepada Sylvia. Right. Masa pun. Sekiranya saya ni adalah orang industri, saya tengok saya berkenan, saya nak bawa ke nak pasarkan. So apa ciri-ciri yang mungkin akan awak improvise untuk nak dipasarkan luar? Dan soalan saya yang kedua, katalah tiada internet, so apa yang awak sediakan untuk mengatasi masalah tiada internet? Sebab sekarang kan banyak saya tengok menggunakan internet kan, sebab QR dan sebagainya. So apa awak punya planning untuk mengatasi problem tak ada internet? Okay, terima kasih kepada soalan yang diberikan. Okay, soalan pertama tadi dia berkaitan dengan kalau Puan adalah orang industri, apa yang perlu saya macam jual untuk menarik hati. Okay, satu produk origami yang biasa kita lihat dekat luar, dia hanya menyediakan kertas dengan tutorial di tepi. Tapi produk yang saya buat adalah saya buat ada garisan di dua belah muka kertas ni untuk lipatan dia. Yang ini termasuk juga dengan soalan kedua Puan tadi, bagaimana kalau tiada internet? Yang tiada internet, tak semestinya mereka perlu melihat video yang saya sediakan, tapi mereka boleh buat lipatan kertas kerana ada nombor yang saya sediakan, di mana nombor 1 dilipat kepada nombor 2, nombor 3 ke 4. Dia ada lipatan dia masing-masing. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.